Hai, Assalamualaikum. So, hari ni saya nak unboxing hadiah hari jadi yang orang rumah saya bagi. Tada! Ni dia. Kickers. Sebenarnya ni bag Kickers. Ni tagging Kickers. Dia ada banyak design, tapi ini salah satu design yang sedang-sedang lah, cantik, comel-comel untuk lelaki. Lagipun dia boleh masukkan saya punya tu bag duit dalam ni. Kata kita orang pergi jalan-jalan sambil pergi ziarah orang sakit, kita orang singgah beli ni. Ni isteri bagi. Hai. So dia ada banyak kompartmen. Sini depan ada satu, ni depan ada satu. Lepas tu buka, depannya ada lagi. Depannya ada lagi. Lepas tu dia punya main dia atas ni, buka macam tu, nampak? So dalam ni dia ada beberapa lagi kompartmen. Tempat-tempat kecil-kecil. Kalau perasan belakang sini, ni ada lagi simpan kad kecil ataupun barang-barang kecil boleh. Dalam ni dia macam tu. Dia ada main dekat sini, ada kocek kat sini, dekat sini juga. So dibagi sekali dengan tali. Okay. So tali ni macam untuk sling lah. Pakai sling. Sling bag. Turun macam besar belakang. Tunggu dia. Gitu. So dia dua jenis. Ada jenis tu yang dia tak ada benda ni tau. Ni tak ada benda ni. Ni tempat kita nak letakkan, cangkupkan benda ni. Dia punya sling bag ni. Sling. Okay, salah. Dia macam tu. Dia kena buat macam tu. Masuk sebelah pun sama. Kita masukkan guna cara yang sama. Picu. Dia ada picu tadi. Masuk. So dia safety lah. Dah selesai, kita masuk dalam macam tu. So saya memang suka jenis macam ni sebab banyak barang boleh masuk. Banyak barang boleh masuk. Okay. Yang penting bag duit. Bag saya jenis yang besar. Wallet saya jenis yang besar, bukan yang kecil. Lepas tu boleh simpan barang-barang lain lah. Kunci, kad, macam-macam lagi. So memang untuk seorang lelaki sedap. Hebat tak? Kita adjust sikit. Bagi dia ngam-ngam. Gitu. Yes. Macam lama tak? Cantik kan? Kemas. Okay, so dah azan. Jom kita solat dulu, kita keluar. Bye.